Nabi SAW ada memberikan amalan kepada orang yang dicintai. Antara orang-orang yang dicintai iaitu anaknya Fatimah. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Ali, kerana ketika itu ada Sayyidina Ali dengan isteri dia Fatimah. Jadi apa amalan tersebut? Kami diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim daripada Ali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya dan kepada Fatimah, "Iza awaituma ila firashikuma aw iza akhaztuma madaji'akuma fakabbir 33 wasabbiha 33 wahmada 33." Apabila kalian berdua mahu berbaring atau tidur, bertakbirlah 33 kali, bertasbihlah 33 kali, bertahmidlah 33 kali. Cuma dalam riwayat yang lain ada disebutkan tasbih 34 kali, takbir 34 kali. Perbezaan jumlah satu je. Jadi dua-dua kita boleh amalkan. Jadi kata Sayyidina Ali, dia mengamalkan zikir tersebut walaupun ketika berperang. Maknanya dalam segi berperang pun dia tetap mengamalkan zikir tersebut. Jadi jangan kita tinggalkan amalan yang Nabi SAW berikan kepada orang yang dicintainya, iaitu anaknya Fatimah dan juga menantunya Sayyidina Ali karamallahu wajhah.